Tokok tambah ni tuan-tuan. Kita tambah pas semayang, kita tambah tu. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Kita buat, kita kira congok bodoh lah bahasa kita kan. Congok cara tak cerdik kita. Kalau kita ikut sebiji macam zaman Nabi SAW, macam mana Nabi semayang macam tu, macam mana dia buat lepas semayang dia tak ramai-ramai, kita pun macam tu. Tentu dah boleh. Pasal ikut Nabi, takkan pula di akhirat esok kita didakwa kerana apa tak buat ramai-ramai, tetapi Nabi tak buat. Oh tak boleh ya, kenalah buat kreatif sendiri. Takkan Allah Ta'ala ambil tindakan kita. Kerana kita disuruh supaya ikut Nabi, dan Quran kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu itu pada Rasulullah adalah contoh yang baik. Tak ada lah orang lain contoh lebih baik. Ikut Nabi. Apa yang Nabi bagi, ikut. Katakanlah kita tambah hak Nabi tak buat, kita buat, tak usah cerita ilmiah sangatlah. Kita kata ada ustaz kata boleh, lepas tu orang nak, tapi ada ustaz kata tak boleh, ada mufti kata tak boleh, ada mufti kata boleh. Pada tuan-tuan, artinya benda ni ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Cara bodoh, jangan cara ilmiah lagi. Tapi kalau kita ikut hak zaman Nabi tu, tentu dah boleh. Pasal apa kita pi tinggal hak benda ada orang kata boleh, kita pi buat benda hak ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Kita pi tinggal benda hak confirm dah boleh. Kalau kita ikut macam mana hak Nabi, tentu dah betul, tak mungkin salah. Kalau kita buat hak tambah ni, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kita kira hak jenis boleh jadi dululah, tak usah kira dalil. Ada orang kata betul, ada orang kata salah. Jadi boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Ikutlah hak tak boleh jadi, tak boleh jadi. Mesti betul punya, ikut tangan Nabi. Tentu dah selamat. Ada duit RM10, RM10. Dia kata yang ni RM10 ni hak original lah, hak ni tak pasti. Dia kata betul, orang kata duit palsu. Kita nak ambil hak mana? Orang bagi peluang kat kita. Takkan kita tak aku ambil hak tak apa pasti tu lah. Tu tentu tak cerdik kita. Ambil hak pasti tu lah. Ada satu hak macam zaman Nabi, tentu dah betul. Hak satu ni hak pakar-pakar tambah ni, pemuah kat belakang. Hak tambah ni macam-macam lah. Kereta tambah ni ada JPJ lului, ada tak lului kan. Bubuh ekor, bubuh sayap, bubuh apa, kita pun tengok dalam penin. Hak tambah ni bentuk boleh untuk ambil lah hak pasti boleh. Pasal ibadat ni bukan nak bertegang orang, bertengkak dengan orang. Nak bawa balik ke akhirat, bawa balik hak confirm lah. Buat apa bawa balik benda hak tak apa pasti? Popok tu kata tak boleh, mereka tak tahu. Ada ulama kata boleh, kita kata okey lah. Ada ulama kata boleh, nak kira ulama kata boleh ni banyak bab hak kata boleh. Pameran hantu pun itu ada orang kata boleh. Nak kira hak kata boleh ni ada orang kata boleh. Tapi kalau ikut hak Nabi, tentu dah boleh. Congok banyak tu sudah lah. Bukan masalah orang Perlis ke orang Kedah, tapi masalah dia amalan itu. Hak nak bawa balik ke siapa? Kita nak suruh siapa tengok saya amalan apa pun, nak tengok ustaz confirm ke tak? Tak. Amalan ni nak bagi Allah Ta'ala yang terima. Dia suruh kita ikut Rasul, dia tak pernah suruh kita ikut lebay. Dia kata lebay ni jangan main. Pondok dia ada 1,000 anak murid, serban dia ada 7 bakui. Dah. PhD dia 18 PhD. Dah. Hampir PhD 100 pun tak sama dengan qala Allah dan qala Rasulullah. Hang tak ada PhD pun tak ada apa, tapi hang kalau buat mai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita orang Muslim kata sami'na wa ata'na ya Rasulullah, kami dengar dan kami taat wahai Rasulullah. Kalau kita taat pada profesor botak lincin kepala 12, 10, 30 PhD dalam agama pun, tapi kalau dia mukhalafah, dia berbeza dengan jalan Rasul, dia tak selamat. Satu lebay duk tua saja pakai tungkat
mai pun nak gerek je masjid, tapi kalau hak dia awak keluar semua qala Allah dan qala Rasulullah, ikut dia selamat. Hadirin dan hadirat sekalian, akhirnya saya selalu kata, tuan-tuan duk main mengaji ramai-ramai nak buat apa? Setakat tak ada duduk di rumah musim hujan, tak ada kerja, main masjid tak padan. Mengaji agama mestilah kesudahan dia kita dapat jumpa jalan, kita tahu jalan ke mana nak balik ke akhirat besok, hak jalan Allah Ta'ala redha. Kalau kuih duk serabut bincang sampai naik penin, ada lawan tiada, dengar lawan pekak, berjirip berjisim, faham tak? Tak faham boleh bertanya, barang siapa banyak bertanya maka lemahlah imannya. Siapa yang tak faham itu fahamlah, dia kata. Kawan ni balik tak ada guna. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan kalau pergi mengaji tasawuf ke apa sampai naik serabut, untuk apa? Ini makam yang ketujuh, makam yang ke-8, makam apa? Habaq Allah Rasul mau, hak mana kita dah buat, kita nak buat. Makam tu, makam ni, malah buat khurafat. Siapa baca Yasin kerap sangat, gila isim. Sudah. Ada orang i'tiqad baca Yasin kalau kerap boleh jadi gila isim, pasal panas. Ada orang kata mengaji tasawuf ni dia kena ikut, dia punya ikutan dia. Kalau tak ikut boleh gila. Kata kalau mengaji gila ya bukan Islam . Ni dia bukan sembarang ni peringkat tasawuf ni kata. Awak peringkat tu pelik sangat ke? Dia kata jangan. Peringkat dia mengaji ni kalau kita silap, ambil langkah gila ya. Kita kalau gila ajaran Hindu ya. Islam tak ada ajaran Islam ni, memang semua ilmu Islam mengaji cerdik belakang. Kalau mengaji sampai naik penin bintang pusing kat kepala tu, bukan ajaran Islam. Terus aduk tadah dengar dah boleh balik.